Pada masa kini, ramai remaja kurang menjaga kesihatan kerana terlalu sibuk dengan telefon pintar, permainan video dan media sosial. Mereka juga sering mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang dan kurang melakukan aktiviti fizikal. Jika perkara ini berterusan, kesihatan fizikal dan mental remaja boleh terjejas. Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai remaja yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Antara punca gaya hidup tidak sihat dalam kalangan remaja ialah tekanan dan kesibukan harian. Ramai remaja terlalu fokus terhadap pelajaran, media sosial dan aktiviti harian sehingga mengabaikan kesihatan diri. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang berehat dan tidak mempunyai masa untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Selain itu, remaja juga kurang melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam dan bersukan. Kebanyakan mereka lebih gemar menghabiskan masa bermain telefon pintar atau permainan video di rumah. Keadaan ini menyebabkan badan menjadi kurang cergas dan mudah letih. Seterusnya, ramai remaja sering tidur lewat malam kerana menggunakan media sosial atau menonton video dalam tempoh yang lama. Tidur yang tidak mencukupi boleh menyebabkan mereka hilang fokus ketika belajar dan mudah mengalami tekanan emosi. Oleh itu, remaja perlu mengurus masa dengan baik demi menjaga kesihatan diri. Di samping itu, pengaruh rakan sebaya turut menjadi faktor gaya hidup tidak sihat. Sesetengah remaja mudah terikut-ikut dengan tabiat rakan mereka seperti tidur lewat, malah bersenam dan menghabiskan masa secara berlebihan di media sosial. Oleh itu, remaja perlu bijak memilih rakan yang dapat memberi pengaruh positif. Pengambilan makanan segera secara berlebihan juga menjadi salah satu punca gaya hidup tidak sihat. Ramai remaja lebih memilih makanan segera kerana mudah didapati dan menyimbatkan masa. Namun begitu, makanan tersebut mengandungi kandungan gula, garam dan lemak yang tinggi sehingga boleh menjejaskan kesihatan jika diambil terlalu kerap. Kesimpulannya, masalah gaya hidup tidak sihat dalam kalangan remaja semakin membimbangkan dan tidak boleh dipandang ringan. Banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, terutamanya pengaruh persekitaran dan tabiat harian remaja sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat perlulah lebih peka terhadap kepentingan menjaga kesihatan sejak usia muda. Pada saya, projek ini memang menarik kerana memberi info yang berguna tentang gaya hidup yang sihat. Kebanyakan remaja sekarang kurang menjaga kesihatan kerana terlalu fokus kepada telefon dan media sosial. Jadi, video seperti ini memberi kesedaran kepada masyarakat. Selain itu, saya juga suka penyampaian dalam video ini kerana mudah faham dan tidak terlalu serius. Video seperti ini menyarankan gaya hidup yang sihat seperti tidur yang mencukupi, bersenam, pemakanan yang sihat. Pada pendapat saya, semua ini adalah penting untuk kita kekal sihat dan bertenaga dalam kehidupan seharian. Saya berharap pada masa akan datang lebih banyak program ataupun video seperti ini kerana memberi manfaat kepada masyarakat. Remaja yang tidak mengamalkan gaya hidup sihat akan menghadapi kesukaran untuk menjalani aktiviti harian dengan baik. Mereka mudah berasa lesu dan tidak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk belajar atau melakukan aktiviti lain. Keadaan ini boleh menyebabkan rutin harian menjadi tidak teratur. Selain itu, gaya hidup yang tidak sihat juga boleh memberi kesan terhadap prestasi diri seseorang remaja. Mereka akan menjadi kurang bersemangat, suka memberi tumpuan dan tidak aktif dalam pelbagai aktiviti. Jika keadaan ini berterusan, ia boleh menjejaskan perkembangan diri mereka pada masa hadapan. Seterusnya, gaya hidup yang tidak sihat juga boleh menjejaskan hubungan sosial seseorang remaja. Mereka akan lebih suka menghabiskan masa bersendirian dan kurang berinteraksi dengan orang sekeliling. Sikap seperti ini boleh menyebabkan mereka menjadi kurang yakin untuk bergaul dengan masyarakat. Antara cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat ialah menjaga pemakanan harian.
Remaja perlulah mengambil makanan yang seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang berkhasiat. Selain itu, pengambilan makanan segera dan minuman manis juga perlu dikurangkan supaya kesihatan tubuh badan dapat dijaga dengan lebih baik. Selain itu, remaja juga perlu melakukan aktiviti fizikal secara berkala seperti berjoging, bermain badminton atau berbasikal. Aktiviti seperti ini dapat membantu meningkatkan kecergasan tubuh badan dan mengurangkan tekanan. Tambahan pula, bersenam juga dapat menjadikan badan lebih sihat dan bertenaga untuk melakukan aktiviti harian. Seterusnya, remaja perlulah mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi setiap hari. Tidur yang cukup sangat penting supaya badan dapat berehat dan minda menjadi lebih segar. Oleh itu, remaja perlu mengurangkan penggunaan telefon pintar pada waktu malam agar waktu tidur lebih teratur. Di samping itu, pengurusan masa yang baik juga penting dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Remaja perlu bijak membahagikan masa antara pelajaran, hiburan dan waktu rehat. Dengan pengurusan masa yang teratur, mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan teratur. Secara ringkasnya, budaya hidup sihat dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih ceria dan aktif. Oleh itu, kita perlulah mengelakkan tabiat yang tidak sihat dan mula menjaga diri dengan lebih baik. Semoga masyarakat, khususnya golongan remaja, lebih sedar tentang kepentingan menjaga kesihatan diri.